Emas bersifat seronok disimpan dan jika menyimpan duit, kuasa beli pada duit itu semakin lama semakin menyusut. Nombor duit dalam simpanan kita nampak bertambah, tapi hakikatnya kuasa beli duit itu sendiri dah hilang untuk jangka panjang kerana dimakan inflasi. Public Gold ada menyediakan akaun emas yang sangat sesuai untuk mak ayah jadikan sebagai tabung pendidikan anak. Akaun emas sangat mudah urusannya dari segi belian maupun jualan. Pembelian atau simpanan emas boleh bermula dari serendah RM100 sahaja. Menyimpan emas lebih mudah berbanding menyimpan duit tunai di bank. Mak ayah juga dapat elakkan diri daripada membocorkan semula simpanan bila menyimpan emas. Sebabnya, emas bersifat seronok disimpan dan dikumpul banyak. Sedangkan duit, bila nampak banyak, kepala otak mula fikir untuk habiskan. Akhirnya, mak ayah juga yang membocorkan simpanan itu sendiri. Mulai sekarang, apa kata, cuba tukar cara simpanan untuk pendidikan anak dengan menyimpan emas. InsyaAllah, pasti berjaya. Jom saya bantu daftar akaun Public Gold percuma sekarang.